minyak tinggi di Malaysia, beli di Thailand, beli di Indonesia, semuanya tinggi, jauh melambung pada kita. Saya ulang, hari ini kalau pilihan raya kita menang 24 jam, saya umum harga minyak turun. Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Apa sudah ingat kami ni bodoh? Tidak bertanggungjawab. Tak fikir soal rakyat. Fikir nak ambil alih kuasa saja. Kita ada formula. Kita yakin. Dan saya ulang malam ini. Sesungguhnya, di antara sebab mengapa kita mau ambil alih kerajaan. Kerana hari ini kita ambil alih kerajaan. Esok harga minyak tetap turun. Hanya rakyat mana yang senang dengan kenaikan minyak? Sekarang, dulu, selama-lamanya kita kepertahankan kenaikan minyak. Harga minyak yang lebih rendah. Saya jawab boleh. Kita dah buat perkiraan. Kita dah teliti. Harga minyak yang meningkat bermakna pendapatan negara meningkat. Kalau dulu pendapatan negara dari mula awal setahun yang lalu, pendapatan dari Petronas itu 70 bilion ringgit. Sekarang ni Petronas dan kerajaan Malaysia dah punyai 160 ribu juta ringgit.